untuk kamu menjadi orang yang hebat, kamu kena jaga adab. Sebelum kita dah mencari ilmu, adab tu sangat penting. Adab. Sebab adab ni menunjukkan akhlak kan. Okay, kenapa kita kata untuk cikgu lah. Untuk cikgu, bila cikgu tengok anak murid yang walaupun cikgu tak ajar, walaupun cikgu mungkin nampak dari jauh, bila cikgu nampak adabnya yang baik, hati seorang ibu ataupun orang tua tu dia sejuk. That's why kata jadilah anak, kita doa supaya anak tu jadi penyejuk hati kan. Okay. So baru cikgu nampak makna tu. Okay, bila kita nampak orang yang beradab dan berakhlak, walaupun orang tu tak, ataupun anak tu tidak berkomunikasi direct macam cikgu kan. Okay, kamu bukan buat kerja cikgu, tapi cikgu ternampak contoh orang lain. Okay, hati tu terus mendoakan yang baik-baik. Kadang-kadang kita berjaya ni bukan disebabkan oleh usaha kita semata-mata, tidak. Tapi ada doa-doa yang kita tak tahu dan tak nampak, yang mungkin kita telah pamerkan dari segi akhlak, orang lain yang jauh, yang ternampak, terlihat, dia yang mendoakan.